Flush keluar dulu. Ini adalah dia punya crown peri. Nampak So kita akan pasang kat sini. Bergigit. Okay, so dia ngam lah. So now kita nak gamkan dia pakai permanent cement. So ni permanent crown digam dengan permanent cement. So first kita akan pakai etching dulu. Semoga sihat-sihat lah giginya ya. Okay, cover dia macam tu. Okay, tak kapas sikit ya. Okay, satu lagi dekat lidah saya tolak sikit ya. Lidah angkat dulu. Okay, good. Sorry. Okay, so kita masukkan dia. Saya tekan sikit ya. Okay, so gum tu akan mengeras. Jadi sebelum dia 100% keras, biasanya doktor kena bersihkan cepat-cepat sisa-sisa gum yang ada dekat sekeliling crown tu. Dan keluarkan semua benda yang kita dah taruh dekat dalam mulut tadi. Kapas lah, PTFE lah dan sebagainya. Lepas tu, bila dah keluarkan, sekarang ni kita akan cure untuk keraskan gum tersebut. Lepas dah cure, kita akan cuba floss lagi sekali untuk keluarkan mana-mana lagi sisa-sisa. Tak nak benda tu ada dekat celah gigi. So, patient boleh floss seperti biasa after makan setiap hari.